Okey. Ini adalah bold poster yang kelima. Kita akan mula. Nama produk, target audience, headline, maklumat tambahan, order tema, bla 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 bla. Okey. So saya guna gambar daripada Shopee. Upload. Info tu hitam je lah. Size. Basically dia sama dengan bold poster keempat, cuma susunan dia lain sikit. Okey. Okay. Okay, jadi dia macam biasa, ambil masa sikit. Tadi saya minta dia buat 1:1, kita tengok macam tak jadi 1:1. Satu lagi saya nak share, kalau buat image menegak, kalau kita share dekat Telegram, WhatsApp saya tak pasti, image dia akan nampak okey, besar dia okey lah. Tapi kalau image menegak, dia akan jadi macam kurus, macam kecil je. Kalau Facebook Ads dia ada 3 size, so boleh buat je lah 3 size kan. Ni nampak macam okey sikit kan. Alright. Inilah dia bold poster yang kelima.